kita dapat 4 kali dan kita dapat Raudah 4 kali dan Datin telah menjadi. Okey, Aunty ingin mengucapkan terima kasih kepada Datin Siti kerana telah sudi membawa kami tiga beradik. Alhamdulillah. So the whole of the perjalanan kita dapat mengerjakan umrah yang terbaik, iaitu kita dapat tawaf, kita dapat 4 kali dan kita dapat Raudah 4 kali dan Datin telah menjaga kami 24/7. Alhamdulillah. I will not ask for more. Alhamdulillah Allah, semoga ikhlas berterusan. Semoga mendapat lagi banyak jemaah dan kita akan menurun. Dah so kakak I nak cakap ni, Kak Kia, Kak Rokia. Okay, saya nak cakap terima kasih banyak-banyak daripada Datin. She took care of me. Terima kasih Datin. Terima kasih. Terharu. Haru sangat. Okay, Alhamdulillah kita dah selamat pergi dan balik. Terima kasih Datin for your very kind hearted lady. Pada I dia memang very good kita wafifah lah. She's very helpful, she's very friendly, she take care of us very much. Sangat-sangat menghargai. Memang terima kasih Imkas Travel. So kalau ada kawan-kawan, insyaAllah kita recommend Imkas Travel. Tapi Datin is the best. We love you Datin. Semoga Allah merahmati dan menjaga Datin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.